Assalamualaikum, hi guys, morning. Kita nak pergi makan buffet dekat Pak Liu Titi Wangsa. Sekarang ni, dulu dekat Kampung Baru, sekarang dah tukar kat Titi Wangsa. Ni belakang ni dulu hotel apa ni? Sebelah tu monorail Titi Wangsa dengan MRT Titi Wangsa. Jomlah. Ni apa? Paru ayam goreng, spaghetti, mepun, nasi goreng, nasi lemak. Pilihan air, aiskrim. Kalau ikutkan kalau terus sana tu, ujung tu seberang jalan dia Hospital Kuala Lumpur. So, kat sini hotel apa sebelah ni dah? V Hotel. Jom kita jalan kaki pergi ke MRT, ke monorail Titi Wangsa. Ni kedai seafood Hokkaido Cina yang famous lah. Dulu singgang yang dekat Coket tu kan, yang pindah kat food court ni tau, food court Madani ni. Ya, aku tipu ke food court Madani? Medan Selera Singgang Madani. Nampak? Singgang Madani. Kau rasa? Medan Selera Singgang Madani at Damai. Situ je LRT Titi Wangsa, monorail Titi Wangsa, MRT Titi Wangsa. Dulu ni bekas tapak ni lah stesen bas Titi Wangsa. Sekarang semua dah beroperasi dekat ni OAC Hotel. Betul-betul dekat Pak Liu kat situ je. Dulu nama hotel ni lain kan. Macam tu lah. Dekat sangat. Kalau kau nak naik LRT, monorail, MRT Titi Wangsa, sinilah dia. Dekat amat. Jadi, ya. Kalau korang naik monorail tu, korang fokus sebelah sini lah. Korang nampak bangunan ni ke kan? Korang dah tahu dah mahal ke sini sebab dia ada dua bahagian kan, sini dengan sana. LRT ke MRT ke, korang cari je kawasan ni. Stesen Titi Wangsa. Macam tu lah guys. Tak jauh pun. Hotel Leo Palace. Okay. Hotel tu dia RM75, RM80 hotel tu. Ada swimming pool kan yang itu ke? Sebab dia ada dua tau. Yang itu aku tak tahu lagi. Leo Palace Hotel. Kalau korang tengok lah kat Agoda ke apa, harga dia sangatlah murah ya. So, jomlah kita balik Pak Liu Chinese Muslim Restaurant. Okey, tengok cuti setiap Jumaat. Okey. Yang penting tadi apa ni, rojak buah tak cuba. Dimsum, pau, memang tak ada space dah dalam perut aku nak masuk. RM15.90 Tak tahu harga hujung minggu saja ke, dan sebaliknya korang boleh tengok dia orang punya TikTok lah. So okay guys, thank you for watching. Jumpa lagi next video. Follow rapat-rapat. Korang kalau nak tengok previous video aku tentang Kuala Lumpur, korang boleh tengok playlist aku Kuala Lumpur. Okay, good luck, bye bye. Terima kasih menonton. Thank you for watching. Korang boleh check aku punya playlist kalau tentang Kuala Lumpur.
naik LRT semua, korang boleh cari playlist Kuala Lumpur. Okay, good luck. Terima kasih. Selamat menonton. Bye-bye.